Saya ada baca satu thread ni tau. Dia cakap tentang kita takkan boleh ubah orang lain. Kita hanya boleh ubah diri kita sahaja. Yes, betul. Betul. Sebab pada saya, hanya kita je yang boleh ubah diri kita sendiri. Kalau kita nampak orang itu berubah ke arah kebaikan ke ataupun malah dia berubah jadi lebih teruk, itu diri dia. Itu diri dia. Okey. Dan kita memang takkan boleh ubah orang lain tau. Kita takkan boleh ubah orang lain. Kita berbuih lah nasihat ke, cakap ke, apa sekalipun. Kalau orang tu tak nak berubah, itu memang diri dia, okey. So hanya kita, sebagai kita yang melihat orang tu, kita hanya boleh macam kita accept lah, oh perangai dia memang macam tu, dia memang macam tu kan, dia memang macam tu. Kalau dia ubah jadi baik, yes, itu diri dia, dia yang nak berubah jadi lebih baik kan. Dan yes, kita takkan boleh ubah orang, yang kita boleh ubah adalah diri kita sendiri. Okay, kalau kita rasa kita kurang dari segitu, dan kita try lah to improve diri kita kan. Tiba-tiba pula akan cakap pasal topik ni sebab topik ni nampak dekat threads kan. So saya rasa macam yes, kita takkan boleh ubah orang lain. Kalau orang tu dah memang macam gitu, itulah diri dia. Tinggal lagi kita nak terima ke tak terima. Okay, lepas tu kita pula apa yang kita boleh buat? Kita hanya perbaiki, fokus perbaiki diri kita. Sebab one thing, kebanyakannya orang ni dia sibuk tengok orang ni, lepas tu komplain-komplain pasal orang tu. The only thing is sekarang you takut nak tengok pasal diri you sendiri. Kalau you kalau you okay untuk tengok diri you sendiri, you takkan sibuk nak cakap dan sibuk nak ubah orang lain. Okay, you sibuk nak perbaiki diri you sendiri, dan you takkan ada masa untuk nak sibuk nak ubah orang lain. Alright, so banyak-banyakkanlah tengok diri sendiri dulu. Banyak-banyaklah perbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri, dan banyak-banyaklah orang kata fokus kepada diri sendiri. Dan we cannot change people. Kalau orang tu nak berubah, dia berubah sebab dia yang nak berubah, bukan dia berubah sebab orang lain. Tak, dia berubah sebab diri dia sendiri. Okay.